Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Selamat datang ke Dedok My Channel. Dalam video ni saya akan tunjukkan kepada anda semua cara untuk reload GrabPay Wallet menggunakan kaedah pembayaran GX Bank. Jadi langkah pertama, kena semak dulu baki GX Bank kita cukup ataupun tidak. Sekiranya anda belum daftar lagi GX Bank, anda kena buat pendaftaran dahulu. Video cara daftar GX Bank anda boleh semak di dalam video description. Okey, saya punya baki GX Bank saya ada RM RM105. Jadi cukuplah saya nak bayar bawah RM50. Saya nak reload GrabPay wallet saya RM50 je. Jadi cukuplah. Okey, buka aplikasi Grab. Seterusnya kita kena tekan pada menu Finance. Kemudian anda boleh tengok kita kena pastikan GX Bank kita dah link lah. Macam ni saya dah link ke Grab account saya. Jadi anda boleh nampak GX account di atas, di sebelah GrabPay wallet. So kena linkkan dahulu GX account ke dalam Grab. Okey, kalau belum link, kena link dulu Saya dah buat video sebelum ni. Kalau nak tengok cara link GX account ataupun GX Bank untuk Grab app, boleh tengok di dalam video description. Alright, saya dah ada GX account, dah link, baki pun cukup. Jadi nak reload GrabPay, tekan saja pada GrabPay wallet, kemudian tekan pada menu top up. Okey, bila kita tekan menu top up, dia akan buka paparan top up macam ni lah. Contoh, sebelum ni saya dah pernah reload GrabPay wallet saya menggunakan GX. Jadi kalau anda perasan kat atas tu memang dah ada history lah. GX Bank saya dah pernah reload sebelum ni. Kalau anda belum lagi pernah reload, anda boleh tengok di bawah tu ada all top up methods. So untuk reload menggunakan GX account, tekan je pada GX account. Alright, lepas tu kita masukkan jumlah berapa kita nak reload masuk ke dalam GrabPay wallet. Contoh dalam video ni saya nak reload RM50. Minimum amount untuk reload ni mestilah RM20 dan ke atas. Okey, saya nak reload 50, tekan 50, kemudian tekan next. Review top up. Method GX, top up amount, berapa amount, kemudian total. Okey, pastikan kita punya baki GX cukup, tekan button confirm dan kita akan dapat paparan seperti ini. You have top up RM50. Tekan done. Berjaya reload RM50. Anda boleh tengok baki GrabPay wallet saya dah jadi RM50.47. Kalau anda perasan waktu saya reload guna GX Bank tadi, dia tak pop up untuk masukkan PIN apa-apa kan. Sebab memang dia tak akan masukkan dah. Sebab kita dah link sebelum ni GX account ke dalam Grab app. Waktu link tu memang dia akan minta OTP dan sebagainya. So setiap kali kita reload menggunakan GX Bank, dia tak akan minta lagi OTP ataupun PIN. Okey, jadi cepatlah untuk kita reload Alright, sampai di sini saja untuk video kali ini. Terima kasih semua kerana menonton. Jangan lupa subscribe channel Dedok My. Semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye.